من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kali kita menjaga syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dan juga kehendaknya nikmat dan rahmat yang telah Allah Taala kurniakan dapat sama-sama kita kumpul pada malam yang berbahagia ini. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah. Kemudian sedikit masa yang kita ada ini, bolehlah kita kongsikan sedikit banyak perkara yang boleh menambahkan khazanah ilmu kita dari samping itu kita menjadikan bekalan buat kita di majlis ilmu seumpama. Dan sebelum saya nak meneruskan lagi, saya ucap terima kasih kepada pengurusi tadi kerana mengalu-alukan kedatangan saya, dan juga kepada pihak pengusaha surau lah yang telah menjemput saya sehingga bulan lepas lagi sebenarnya. Baik. Sebelum saya nak teruskan perkongsian kita malam ini, memandangkan ni kali pertama lah saya menjugakan di surau yang indah lagi permain ni cantik surau kita ya. Jadi menjadi rutin dan biasalah saya perkenalkan diri dulu lah. Aku tak tahulah aku ada yang kenal saya kan. Dan tempat ni pun saya sebenarnya tak pernah masuk lah ya. Hari ni pula Allah Ta'ala bagi mudah lah. Walaupun saya keluar agak lewat tadi, tapi boleh sampai lah sini 5 minit lah maghrib. Kalau ikut timing biasa, pada waktu keluar sini Sungai Buloh biasa sejam tak sampai. Kalau macam tu hari ni alhamdulillah jalan lengang. Okay, baik. Saya mau kenalkan diri dululah, kita bersuai kenal lah. Tapi saya je lah kenal diri, tuan-tuan saya kenal diri, saya tuan-tuan ramai. Okay, baik. Nama saya Hasan bin Cik Mat. Tu dah ada gambar saya tu. Terkejut lah saya. Dah ada lah. Okay, Evan dah suruh ni. Orang panggil Ustaz Hasan. Ustaz Hasan. Cuma ejaan tu dia ada kesilapan sikit lah ya. Double S. Double S Hasan. Ustaz Hasan Cik Mat. Panggil Ustaz Hasan lah. Tuan-tuan yang biasa FB, biasa tengok YouTube, tuan-tuan boleh buka lah Ustaz Hasan Cik Mat, CHEMAT, ataupun Ustaz Hasan SB. SB tu bukan spesial perang tu, yang salah faham tu. SB ni Sungai Buloh. Ingat spesial perang. Saya tak pernah jadi polis, tak pernah tangkap orang lagi tu. Berasal daripada Kelantan, Tupan. Spesifik lagi Pekalan Kubu. Spesifik lagi Kampung Ketin. Spesifik lagi Telegraf. Telegraf ni jalan baru lah dia bagi. Tak tahulah tuan-tuan ada yang Kelantan kan, ada yang Kelantan, dia orang Tupan ada juga setengah-setengah karya. Berhijrah ke sini lebih kurang 19 tahun yang lalu, tahun 97. Ini 2016, mana 19 tahun yang lalu lah. Setelah mengambilkan pelajaran di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru, Sekolah Kebangsaan Ketin. Kemudian saya belajar di Sekolah Menengah Agama Arab Mahiriah di Pekalan Kubu, dipanggil Sekolah Pondok Haji Nikmat. Siang dia asasnya sekolah pondok, tapi dia dah forward kepada Sekolah Menengah Agama. Jadi siang kita belajar kitab lah di pondok, siang kita belajar di sekolah, belajar akademik, malam kita duduk di pondok tu lah, belajar lah sikit sebanyak. Rumah saya pun dekat dengan sekolah je. Orang jauh-jauh memang duduk kat pondok. Kemudian saya berhijrah ke sini tahun 97 untuk menyambung pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di kuliah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, belajar Islam selama 6 tahun. Kemudian setelah tamat di situ, saya sambung pula ke sekarang dipanggil apa, Institut Pendidikan Islam Selangor, juga dalam pengajian Islam selama setahun. Setelah itu saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh daripada waktu itu sampai hari ini lah.
Dan hari ni pun saya masih di sana. Bandar Bosong dulu, dekat dengan Parijaran, supaya tuan-tuan biasa lah. Jadi saya mengajar di sana lah, di sekolah kebangsaan. Ajar mula kecil-kecil lah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sesi petang. Kemudian setelah 2-3 tahun mengajar, naik sesi pagi pula. Ajar tahun 4, tahun 5, tahun 6. Turun petang balik. Ni tahun ni naik pagi balik. Dengan tahun lepas. Dia gila-gila gitu lah. Ajar budak-budak kecil lah tuan-tuan. Walaupun ajar budak-budak kecil, dia ada satu ilmu, dia panggil ilmu pedagogi. Kita di maktab keguruan, dulu dipanggil maktab keguruan, betul dah biasalah. Sekarang dia tak panggil maktab keguruan lagi. Mana-mana maktab keguruan dah tak dipanggil maktab keguruan, dipanggil institut pendidikan. Naik taraf lah. Dulu tak ada ijazah, ada pun diploma saja. Sekarang dah ada ijazah pendidikan. Naik taraf lah, biasalah kan. Dia panggil ilmu pedagogi, ilmu nak ajar budak-budak. Tahun 1 sampai tahun 6 ni dia budak-budak lagi tuan. Selain daripada saya mengajar di sungai di sekolah itu, saya juga mengajar di Oxford University Malaysia. Secara hujung minggu. Di Jabatan Pengajian Islam bahagian fiqh dan usul. Jadi tiap-tiap hari Sabtu saya mengajar di sana lah, 2 minggu sekali. Di cawangan Seri Rampai. Pelajar-pelajar saya adalah murid-murid diploma dan ijazah pengajian Islam. Biasa pun orang dah berumur lah. Sebab Open University ni dia belajar part-time. Sebagian besarnya yang dah berumur lah. Ada anak murid saya tuan-tuan lebih tua daripada saya pun, umur dah 50 tahun, baru nak ambil ijazah pengajian Islam. Ada. Yang ramainya biasa umur 40-an lah. Ada sebagian kecil umur hampir 30-an. Dan begitu juga belajar diploma. Latar belakang belajar saya sebut tadi. Cuma sekarang ni saya sedang menyambungkan pelajaran di universiti yang sama, di Open University, Masters, juga dalam pengajian Islam, bahagian fiqh dan usul. Jadi hari Sabtu saya mengajar budak-budak ijazah. Hari Ahad pula saya mengajar, saya belajar pula. Itulah rutin saya. Setiap sebulan 2 kali saya betul lah. Sabtu saya mengajar. Jadi rutin saya alhamdulillah taala rutin pendidikan. Siang saya mengajar di sekolah kebangsaan, main dengan budak-budak. Kita guna ilmu pedagogi. Kena tahu juga walaupun kita belajar agama, kita kena belajar juga tuan-tuan ilmu-ilmu yang lain. Dan itulah unik belajar agama di universiti. Di sana kita tak belajar agama Islam saja. Kita belajar sosiologi, ilmu kemasyarakatan, kita belajar psikologi, ilmu kerohanian, kita belajar kaunseling, banyak ilmu-ilmu lain. Kemudian malam saya mengajar di masjid dan surau. Sebagian besar waktu saya malam habis di pentas ini lah, di pentas ini. Sebagian besar jadual saya sendiri, termasuk hari ini sebenarnya saya ada jadual saya di surau saya. Tapi hari ini monteng lah, sebab main ke sini. Malam saya mengajar masjid dan surau. Sahabat-sahabat saya, tuan-tuan semua lah. Yang sebahagiannya dah dikata kita ni veteran. Jangan marah saya pula, kita dah dewasa. Kemudian di ujung minggu saya dengan sebahagian belia lah. Jadi rutin alhamdulillah rutin pendidikan. Bila mengajar budak-budak kita guna pedagogi tuan. Bila kita mengajar orang dewasa belia kita guna endragogi. Itu ilmu yang kita dapat masa di maktab keguruan lah. Okey baik. Cukup dah. Kalau nak tanya lebih lagi anak berapa orang, isteri berapa orang, tanya lepas. Sebab biasa ustaz ni si ramai kan? Tak kurang 2. Tapi saya ada kuota lagi lah insya-Allah taala. Okey baik. Malam ni pun saya sebenarnya tak duk fikir nak berkongsi apa dengan tuan-tuan. Sebab saya pasti tuan-tuan di surau kita ni tuan-tuan dah ada kuliah setiap malam. Ada kuliah fiqh, ada kuliah tafsir, ada kuliah hadis, ada macam-macam kuliah kan. Jadi saya pun nak mengajar, takut-takut tuan-tuan dah pernah dengar, dah belajar. Jadi tak apalah, kita berkongsi sikit sebanyak. Memandangkan latar belakang saya adalah latar belakang fiqh dan usul. Dan sebagian besar saya mengajar di luar, saya mengajar tafsir. Saya ada mengajar tafsir, saya ada mengajar hadis, saya ada mengajar
apa nama fiqh, saya ada mengajar dosa-dosa besar. Adalah beberapa ilmu yang saya ajar. Walaupun ilmu yang saya ajar, termasuklah kuliah-kuliah umum bila saya dijemput ke mana-mana lah, termasuk hari ni kan. Pertama kali datang. Silap-silap baru sekali ni lah. Lepas ni dah tak panggil lah. Apa benda yang saya berkongsi dengan tuan-tuan pun, biasanya saya akan menjurus kepada fiqh. Biasalah. Saya ada tafsir, tapi saya akan menjurus biasa kepada fiqh. Pertama sebab itu bidang saya. Yang kedua sebab kita ni tak boleh berlepas diri daripada fiqh. Apalah fiqh? Hukum dan hakam. Hukum dan hakam. Kita agak semayang, agak kita buat benda baik, kita berzikir, kita baca Quran. Adalah setengah benda yang kita nak kena tahu. Nampak? Okey, baik. Malam ni sebenarnya saya nak berkongsi satu benda dengan tuan-tuan. Satu perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dan saya pasti tuan-tuan dah faham, tuan-tuan dah tahu perkara ini. Cuma kita nak berkongsi lah, mungkin ada benda baru yang kita boleh ambil manfaat, insya-Allah taala. Itulah perkara yang bersabit dengan jihad. Sebab apa? Sebab hari ini dengan sebab dunia tuan-tuan, akhirul zaman, end of time, kata Mak Saleh lah. End of time, akhir zaman. Sedar tak sedar tuan-tuan, walaupun dengan sedikit umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita, sebahagian daripada kawan kita dah meninggal, dah kembali ke rahmatullah pun. Sahabat saya ada yang dah meninggal tuan-tuan. Masa di sekolah menengah ada yang dah meninggal. Budak-budak cerita lagi, accident. Naik ke universiti ada juga kawan kita meninggal. Jatuh tingkat 3 kerana nak ambil dia punya kain, jatuh dekat beranda. Kat 3 jatuh mati tuan. Tahun lepas orang panjat tu masjid India, menara tinggi tu. Kalau kira 6-7 tingkat juga tu. Ada video kan. Sekarang ni hebat, semua viral. Kat masjid India, panjat tinggi, menara terjun boom. Tak mati. Patah kaki je. Orang nak mati dia tak mati biasa. Tapi orang yang takut mati dia akan mati. Jadi tuan-tuan kena jangan takut mati sangat. Nampak? Dia nak mati, panjat menara terjun boom, bunuh diri. Tapi tak mati, patah kaki je. Kalau kita tengok video tu kita kata mati je lah. Tapi patah kaki je. Orang tak nak mati dekat 3 jatuh nak ambil kain dia mati kalau sahabat saya. Nampak? Baik. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan pasal apa tadi? Pasal jihad. Pasal apa saya nak berkongsi? Sebab saya sebut tadi dunia hari ni tuan-tuan kita kata akhirul zaman. Tuan-tuan boleh buka YouTube, tuan-tuan tengok. Tapi sebahagian daripada ilmuwan akhirul zaman ialah ilmuwan daripada sebelah timur tengah. Tak terkecuali juga daripada barat Eropah yang speaking Mak Saleh. Tapi sebahagian daripada video dia orang dia ada terjemahan. Kita boleh tengok. Dan sekurang-kurang perbincangan tentang end of time ini atau juga boleh buka laman ataupun video Dr. Zakir Naik. Satu perkongsian yang amat baik. Tuan-tuan boleh tengok tuan. Nampak? Dengan sebab akhir zaman ni kita sebenarnya banyak kekeliruan. Banyak perkara yang kadang-kadang kita tak faham walaupun kita setiap hari, setiap masa duduk di pentas ilmu sebab kita jadi tak faham. Pasal apa? Ini dia panggil end of time. Akhir zaman. Memang kita dah hujung dah tuan-tuan. Hujung sangat dah kita ni. Nabi kata bila bukit ditebuk, bila bangunan melepasi bukit, Nabi kata kiamat akan melaburkan bayangan. Kat Mekah sekarang bukit dah ada lubang, tenang. Kan? Bangunan dah melepasi bukit. Bangunan tertinggi ialah Menara Jam tu, As-Sa', Qal'atus Sa', orang kata Menara Jam dah tinggi dah. Nabi kata kiamat sudah melaburkan tirai. Tengok apa yang berlaku di Syam, umpamanya Syria. Tuan-tuan tahu dulu Syam. Orang Arab dulu dia panggil Syam. Tapi selepas kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh, negara sudah dibagi-bagikan. Disebut Syam, dia Syria, Palestin, dan juga Iraq. Dan sebahagian kecil daripada Jordan. Itu Syam. Syam ni dia negara besar, tapi dah dikecilkan lah. Tengok di Syria umpama di Syam, tuan. Teruk hari ni.
tempat akhir zaman yang akan berkumpul seluruh kekuasaan. Apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syam. Nabi kata 1/3, satu riwayat Ahmad, 1/3 daripada penduduk Syam akan keluar, 1/3 akan mati, 1/3 yang akan dapat kemenangan. Kalau kita tengok wakil situasi memang macam tu. Sebagian besar rakyat saya dah keluar. Negara ni ambil, negara tu ambil, negara Allah dah keluar. Turki ambil rakyat Syria tuan-tuan, beratus ribu dia letak dekat kamp-kamp pelarian. Tak termasuk lagi Jordan, tak termasuk lagi Mesir. Sebagian daripada besar rakyat Syria dah diambil. Sebagian mati. Tuan-tuan tengok di YouTube. Budak kecil tuan-tuan, umur dalam setahun setengah tuan. Dibawa ke hospital, perut dah terburai, menangis dari Allah. Ya Allah. Siap. Kita tengoklah YouTube Inggris, Syria. Memang, dan sekarang kuasa besar dah pergi ke sana. Dah pergi. Baru-baru ni Perancis juga masuk campur tangan. Pasal apa? Dia tuduh ISIS yang mengebom di sana itu kan. Dia pun hantar pergi dia berjuang. Habis ada beberapa tempat dia bom. Akhir zaman, dari sudut kekuasaan, dari sudut kezaliman nampak sangatlah. Dan juga dari sudut keilmuan juga banyak kekeliruan. Banyak perkara yang kadang-kadang kita sangka dia benar tapi dia tidak benar. Banyak perkara yang kita sangka dia tak benar tapi dia benar. Nampak? Ataupun setengah perkara kita faham tapi tidak menepati syarak atau kurang daripada apa yang tersedia dalam syarak. Baik. Malam ni saya nak berkongsi tadi pasal jihad. Pasal apa nak berkongsi pasal jihad? Hari ni tuan-tuan, orang nak cakap pasal jihad tak berani. Pasal apa? Takut dikaitkan dengan pengganas. Dan hari ni bila kita kait dengan pengganas, dia dikaitkan dengan puak-puak atau golongan muslimin. Dan hari ni kita nak berdoa pun Allahumma ansuril Islam wal mujahidin pun tak berani. Pasal apa? Bila sebut mujahidin dikaitkan dengan pemberontak Islam, ISIS dan seumpama. Padahal jihad tak ada kena-mengena dengan keganasan. Mujahidin tak ada kena-mengena dengan keganasan. Bahkan kalau kita belik tuan-tuan, buku-buku ulama yang bermazhab Syafi'i khususnya. Pasal apa sebut mazhab Syafi'i? Sebab kita menyandarkan diri sebagai daripada fiqh kita. Tuan-tuan bukalah buku-buku dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam bab khutbah Jumaat. Sebagai ulama tuan-tuan menyarankan kita supaya berdoa kepada pejuang Islam. Mujahidin lah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ini bentah khutbah. Nampak? Sebab tu saya kalau jadi khatib, sebelum doa kepada muslimin ataupun selepas doa kepada mereka dan doa kepada sultan, saya akan dudukkan doa kepada mujahidin dan pejuang-pejuang Islam. Tak ada kena-mengena dengan keganasan. Ini memang syariat. Kan? Sama juga dengan jihad. Sebab tu kita kena bagi keterangan dan penerangan supaya kita faham. Jihad ni betul satu syariat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran teramat banyak ayat pasal jihad. Dan bila kita sebut jihad, mungkin tuan-tuan faham, oh ni nak berperang orang kafir. Itulah jihad yang kita faham. Sebenarnya dalam Islam, kadang-kadang apa yang kita faham cuma ni, banyak ni, tapi konsep dia tu luas. Sama dengan jihad. Betul faham jihad ni memerangi kufar. Sebenarnya tidak. Jihad ada bermacam-macam wajah. Dan tuan-tuan tahu atau tidak, tuan-tuan duduk di pentah ini, pentah saya, pentah belajar ni, salah satu jihad, bahkan di sisi setengah ulama, umpama Al-Imam Ibnu Qayyim dalam buku dia Zadul Ma'ad, dia kata jihad yang tertinggi, jihad yang terbesar, kerana dia termasuk dalam kelompok jihad nafs, jihad melawan nafsu. Pasal apa dia kata duduk dalam jihad, ataupun ulama kata duduk dalam jihad ilmu ni jihad? Padahal pasal apa? Saya bagi contoh yang mudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk kawasan ini, ada berapa ramai penduduk saya tanya? Ada berapa ramai penduduk? Saya tak pernah baca lah Ustaz. Agak-agak lah. Contoh lah yuk. Tempat ni ada lebih kurang 10,000 penduduk. Mungkin lah. Kawasan karya kita lah. Yang pergi karya lain pula. 10,000 penduduk tu lah. Yang boleh, yang tinggal kawasan ni lah. Satu surau je ada sini kan. Sebelah tu tak ada 2 orang. Ni yang satu-satu surau. Dan jadi pampai ni pun surau Jumaat.
Ada 10,000 penduduk di kawasan ini. Di kalangan 10,000 yang ada ni, sebahagian kecil daripadanya, sekelumit daripadanya itu, Allah Ta'ala pilih untuk datang melangkah ke rumah. Ini rumah Allah Ta'ala kan? Ni sekarang yang ada ni berapa orang agak ni? Contohlah kita ambil lelaki perempuan ada 60 orang. Saya rasa lebih kurang aku mungkin 50 orang. Berapa persen bilangan tuan-tuan ni mewakili karya yang ada? 10%. Saya rasa kurang. 5%? Mungkin. Ataupun lebih kurang lagi. Mungkin 1%, 2%. Kita ambil lah 5%. Jadi karya yang ramai ni Allah Ta'ala pilih 5% daripadanya untuk melangkahkan kaki ke rumah. Kemudian dalam 5% ni pula, bukan senang untuk orang nak datang masjid ni, terutama orang yang muda-muda. Tak berapa nak minat, saya pun tak tahu. Sebab saya dulu dah kecil-kecil kita dah pergi masjid. Kena marah hari dengan Bilal. Pasal kita duduk masjid bukan dengan orang kuliah, bercakap. Marah hari kena marah dengan Bilal. Dah meninggal pun Bilal kan? Kemudian dalam ramai-ramai itu pula 5% yang melangkah kaki untuk sembahyang berjemaah tadi, walaupun payah tuan-tuan, padahal dekat dengan rumah. Dan kalau kita buat bajian, hak dekat ni lah kadang-kadang ada juga yang tak pernah melangkah ke rumah Allah. Bila kita tanya macam-macam alasan, ada yang bagi, surah tu politik buat jangan. Pulau tu surah imam baca tak betul ya Fatihah. Macam-macam hal lah. Ada rumah sebelah awak tapi tak nak mari. Pasal apa? Pasal jihad. Nak melangkah ke rumah Allah Ta'ala bukan senang tau. Payah. Melangkah pada setengah orang yang Allah Ta'ala bagi petunjuk. Mari. Tadi semayang berapa sah? Contohlah kita ambil 4 sah semayang tadi. Ataupun 5 sah. Dalam yang datang 5% tu tadi, Allah Ta'ala pilih pula sebagian kecil daripadanya hak boleh duduk di majlis-majlis ilmu. Hak semayang tadi semua ada sini. Saya mengajar daripada tahun 2009 sampai Rawang pergi mengajar. Biasa kalau semayang paksa yang lekat di kuliah setiap masuk paling ramai pun hanya 2 saf. Itu pun jarang. Biasa 1 saf. Kalau himpun-himpunkan balik ada 1 saf je setiap kali kuliah. Pasal apa? Pasal itu saya kata jihad. Sebab tu ulama kata duduk di majlis ilmu dipanggil aqsal jihad. Jihad benar, jihad diri yang aqsa, yang lah. Sebab apa? Daripada yang ramai tadi sebagian datang ke rumah Allah Ta'ala. Daripada yang datang ke rumah Allah Ta'ala tu pula sebagian kecil daripada duduk di majlis-majlis ilmu. Contoh kan. Itu satu jihad, tak salah. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan banyak. Bila tuan-tuan baca Quran, Quran tuan-tuan, satu kitab yang tidak ada lagi kitab yang lain selain daripada itu. Meninggal Nabi SAW, kita kena etikot Nabi dah meninggal. Jangan ingat Nabi hidup pula. Nabi hidup lagi tu pasal dia ada jumpa orang. Ada orang duk jumpa Nabi di majlis bergaji, di majlis kuliah ilmu berapa kan. Nabi hidup lagi tak boleh. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi dah meninggal. Ada orang tuan-tuan, ini pengalaman saya sendirilah. Tahun 2016, tahun 2010 ataupun 2009. Kita biasalah duduk dengan laptop selalu kan. Kita tengok internet. Macam kita cikgu, memang kita bawa laptop selalu. Anak sekarang kita mengajar, memang kena bawa laptop bawa selalu. Ada duduk dalam kereta kita je laptop. Mereka bila saya keluar mengajar, saya tak banyak bawa, duduk dalam kereta tak selamat. Kan? Selalu buka tengok. Saya buka satu blog. Nama dia Ustaz sekian-sekian. Tak sebut nama lah, takut dia dah taubat. Kalau zaman dia hari tu saya boleh sebut nama. Saya sama takut dah taubat kan. Saya sebut nama dia lah. Ustaz sekian-sekian. Saya baca. Dia kata saya berjumpa dengan Rasulullah setiap malam. Saya baca. Saya belajar dengan Nabi secara berdepan. Saya baca. Lepas tu ada nombor telefon. Saya telefon lah. Kan? Pasal kita Ustaz, kita nak tahu. Telefon. Assalamualaikum. Salam. Saya dah baca Ustaz punya blog ni. Ya. Ustaz ada jumpa Nabi ya? Ya, saya jumpa Nabi. Setiap malam Nabi datang jumpa saya. Saya belajar dengan Nabi, dia kata. Saya tanya dia jawab. Saya tanya dia jawab. Kan? Tapi saya adalah penilaian saya sendiri. Lepas tu tak sampai 2-3 bulan keluar surat khabar. Ustaz sekian-sekian, tak itulah ditangkap.
Masuk dia kacang. Tapi tak tahu lah aku dah lepas. Nampak? Saya tanya, macam mana ni? Dia jawab ni, oh, saya dah jumpa ni Aziz, saya dah jumpa Harundin, dia orang akan bersama saya. Macam-macam lah. Dia cakap gitu. Okey, baik. Saya lupa saya tu. Saya biasa rutin bila saya mengajar, kadang saya boleh lupa. Minta maaf lah. Tuan-tuan mungkin tak kenal saya. Yang kenal saya, dia faham lah. Tengah mengajar boleh start rutin. Kat mana tadi ya? Saya usah cerita pasal benda tu. Itu biasa lah ya. Gangguan. Okey, baik. Saya cerita pasal apa tadi? Tak ingat dah tu. Nama jihad ada pasti. Asal dia sebut itu tadi tu, jumpa Nabi tu. Tak ingat juga yang sangat tadi. Okey, baik, tak apa. Nanti dia ingat dah tu. Allah Ta'ala tuan-tuan. Quran kan disebut tadi. Wafatnya Nabi, kita kena i'tikad Nabi dah wafat. Tak ada lagi Quran. Tak ada lagi wahyu. Tak ada. Itulah yang ada, mana Quran? Tak ada. Itulah Quran sebanyak-banyaknya dan sekurang-kurangnya. Itulah yang kita ada. Nampak? Quran ada tuan-tuan 30 juzuk ni, ingat betul walaupun bukan fardu ain. Bukan kita nak belajar nak ingat fardu ain saja. Benda-benda yang penting begini kita kena ingat jugalah. Saya 60 tahun lah Ustaz, saya tak boleh ingat. Apa pun tak boleh ingat. Okeylah rumah tu lirik lagu boleh ingat apa. Kan? Tu tak jadi halangan buat ilmu ni. Nampak? Quran tuan-tuan dia ada 30 juzuk. 30 juzuk. Semua orang tahu. Dia ada 114 surah. Sebagian orang tahu, sebagian orang tak perasan. Kemudian dia ada 77,000, dia ada 6,200 ayat. 30 juzuk dipecahkan lagi ada 114 surah. Dipecahkan lagi dia ada 6,200 ayat. Lebih tu ulama tak sepakat. Ada kata 6,214, ada 6,215, 6,219, lebih tu ulama tak sepakat lah. 6,666 tak? Tu Allah Ta'ala. Dalam ulumul Quran saya tak jumpa lagi lah. Aku ada, kalau ada mungkin lah. Kemudian dia ada 77,400 kalimah perkataan. 77,400 kalimah. Kemudian dia ada 320,000 huruf. Itu Quran yang kita ada sekarang. Quran tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut banyak ayat pasal jihad. Salah satunya Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Surah Taubah. Allah Ta'ala kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ini umum lagi. Berjihadlah pada jalan Allah dengan dirimu dan dengan harta. Satu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Ada surah yang lain, pada surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala kata ayat 69. Allah Ta'ala kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang berjihad pada jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Dan Allah Ta'ala bersama dengan orang yang muhsinin. Muhsinin. Nampak? Jihad ni tadi adalah Quran, dia adalah hadis Nabi. Bahkan beza kita dengan agama lain, salah satunya ialah dengan sebab adanya jihad. Nabi sebut bahawa riwayat Ahmad, Nabi kata likulli ummatin rahbaniyah wa rahbaniyatu hadhihi ummah. Nabi kata al-jihad fi sabilillah. Nabi kata setiap umat dia ada kependitaan. Kependitaan. Cara nak dekatkan diri pada Allah Taala. Dan Nabi kata kependitaan umat ini ialah berjihad fi sabilillah. Nampak? Itu pendeta kita. Kependitaan umat Islam ni ialah berjihad. Cuma kita berjihad dalam konteks kita lah. Nanti saya akan sebut sikit sebanyak insyaAllah. Masa berapa lama bagi ni? Biasa saya kalau kali pertama kuliah 2 jam ni. Berapa masa nak bagi? Tapi malam ni saya bagi diskaun lah. Mungkin lepas isyak sikit saya berhenti. Baik. Nampak?
Dan Nabi pun sebut tuan-tuan banyak pasal jihad. Saya nak bawa satu pentafsiran seorang ulama besar ahli sunnah tuan. Nama dia Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Tuan dah biasa dengar nama ni. Salah seorang ahli tafsir dan dia ni bermazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Bila dia tafsir ayat jihad, umpama ayat saya baca tadi, dia pun kata. Dia kata apa? Ni kita perluaskan konsep jihad kita lah. Sebab kita duk faham jihad ni melawan orang kafir, berperang, tidak. Apa kata Qurtubi rahimahullahu taala? Supaya orang Islam ni faham dan masing-masing boleh berjihad dalam konteks masing-masing. Kata Al-Qurtubi, innal jihad fi hadhihi al-ayah. Ayat ni surah Al-Ankabut ayat 69, jilid buku dia jilid ke-13. Dia sebut, dia kata bukanlah jihad dalam ayat ini kita kufar fahasbu. Bukan semata-mata memerangi kufar. Bila Allah Taala sebut pasal jihad tuan, bukan sekadar berperang dengan orang kufar. Kufar harbi lah. Sebab orang kafir ni ada banyak jenis tuan. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir muahad. Nanti tuan-tuan tanya dalam kuliah rekod apa makna kafir. Orang kafir ada banyak kategori ya. Jangan satu kategori je, tahu dia ada beberapa kategori. Bukanlah orang kafir saja dia kata. Tapi dia kata apa? Jihad merangkumi nombor satu dia kata. Qaumuz zalimin. Apa makna qaumuz zalimin? Menghapuskan kezaliman. Menghapuskan kezaliman. Kita pun dah faham makna zalim. Sebagaimana kita faham makna jihad. Pasal apa kita faham tuan? Sebab perkataan jihad dalam bahasa Arab sudah dimelayukan. Betul? Bahkan bahasa Melayu kita ni, dia ada satu jenis bahasa yang dipanggil bahasa serapan. Bahasa-bahasa lain diserap masuk dalam bahasa Melayu, itu dipanggil bahasa serapan. Dan bahasa Melayu kita ni banyak menyerap daripada bahasa Arab, terutama perkara yang bersambit dengan ibadah dan syariat. Memang orang Arab kata masjid, kita pun kata masjid. Orang Arab kata wudu, kita pun kata wudu. Orang Arab kata solat, kita pun kata solat. Orang Arab kata jihad, kita pun kata jihad. Dan orang kata kafir, kita pun kata kafir. Banyaklah, banyak. Kita ni bahasa serapan Melayu ni cukup banyak. Sebab tu bila kita sebut satu perkataan, secara bahasanya tuan-tuan dah faham. Macam kita sebut jihad, kita dah faham, jihad. Tapi kadang-kadang kepahaman kita cuma dari sudut bahasa, bukan syarak lagi. Apa makna? Dari sudut bahasa ni yang kita faham. Tapi kalau kepahaman dari sudut syarak, ialah kepahaman yang dicedok daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Itu baru tu. Nampak? Baik. Dia kata apa jihad? Dia kata qaumuz zalimin, membantaras kezaliman. Zalim, tuan-tuan dah faham. Oh, zalim ni belasah orang, pukul orang, itulah zalim. Tidak. Zalim dalam Islam ni tuan-tuan, dia dah boleh sekecil-kecil perkara dengan sebesar-besar perkara. Kadang-kadang kita boleh zalim pada diri sendiri. Apa makna zalim pada diri sendiri? Kadang-kadang kita boleh zalim pada orang lain. Dalam konteks agama, kadang-kadang kita boleh zalim dalam ibadah. Apa makna zalim dalam ibadah? Tuan-tuan ambil wudu. Tuan-tuan ambil wudu lebih daripada 3 kali. Ambil wudu ni Nabi SAW kadang-kadang dia berwudu sekali. Mengikut riwayat sahih dalam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Wudu sekali. Tawadhu Nabi marratan dia kata. Dan juga hadis Ibn Abbas, Nabi wudu sekali. Kadang-kadang Nabi wudu 2 kali.